Hello, hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support Nisa daripada dulu sampai sekarang. So, okay guys, untuk video kali ni Nisa nak tunjukkan dekat korang bukti pembayaran yang latest, iaitu di mana games Speedman ni Nisa rasa dah dekat nak setahun kot Nisa main ke 10-11 bulan macam tu. Dekat sini, sekejap Nisa nak tunjukkan kat korang. Total withdrawal yang Nisa dapat daripada Speedman ni adalah sebanyak RM1,486. So dekat sini korang boleh tengok lah successful withdrawal. And dekat sini kalau korang nampak amount yang macam RM40 ni, yang ni adalah daripada duit hijau. Dan kalau korang tengok yang ada sen-sen ni, RM102.89, RM45.90, RM30.85 yang ada sen-sen ni lah. Yang ni Nisa withdraw daripada coins. Okay. So, untuk sekarang, Nisa lepas dah withdraw RM40, Nisa cuba untuk withdraw RM40 lagi. So, korang kena buat task lah, active acceleration ataupun invite orang untuk korang speed upkan proses ni. Sekejap, tak keluar pula. Okay, proses ni. Okay. So, yang kejap, dia punya Nisa punya ni macam stuck sikit. Okay, so untuk yang lain-lain tu Nisa dah tunjukkan dekat video tutorial tau. Cuma untuk video ni apa yang Nisa nak highlightkan adalah dia punya diamond dekat sini, korang boleh convertkan diamond ni ke dalam piggy bank. Dan kemudiannya piggy bank ni korang boleh masukkan ke dalam coins ni. Macam mana cara dia? Korang tekan je dekat situ. And then korang boleh tengok dekat sini. Kalau dah upgrade dia punya ni sampai level 50. So korang boleh convert lah coins ni ke dalam piggy bank tersebut. Cumanya minimum untuk nak convert adalah 10,000 diamond. So untuk sekarang ni Nisa punya diamond tak cukup lagi. So Nisa kena kumpul lagi. So untuk piggy bank ni pun macam biasa, korang smash and then 130 ni dah masuk ke dalam coins ni lah. Dah masuk ke dalam coins ni. Right. So untuk video tutorial dia Nisa dah pernah buat sebelum ni, tapi Nisa akan masukkan juga video tu dalam next ni lah. So nanti Nisa akan letakkan juga withdrawal yang terbaru RM40 tu dekat sini. So kalau ada apa-apa soalan, korang boleh join Nisa punya Telegram channel ataupun korang drop sahaja komen di bawah ni. Alright. So itu sahaja, korang sambung dengan tutorial ni kalau korang nak tahu macam mana nak main, macam mana nak withdraw dan sebagainya. Okay guys, so untuk video kali ni Nisa nak tunjukkan dekat korang satu lagi apps ataupun games yang dikatakan legit membayar. So kepada sesiapa yang berminat untuk cuba, korang boleh direct je klik link yang Nisa dah letakkan dekat bawah ni untuk korang download. So lepas korang dah download, korang pergi dekat Google Login ni, pergi kat sini. Ataupun kalau nak guna Facebook pun tak apa, tapi Nisa lagi suka gunakan Google lah. Okay, so kalau korang nampak dia punya features ni, games ni lebih kurang je macam apps Good Card, Parking Rush, apa lagi, Bus Go Go Go, Color, apa tak satu lagi tu. So kalau korang nak try juga yang Nisa dah bagi tahu tadi, korang boleh klik juga link yang Nisa dah letak kat bawah ni. So games-games ni yang Nisa sebut tu semua legit membayar sebab Nisa dah pernah withdraw lah. So korang boleh tengok dan korang boleh juga try sendiri. So dekat sini sama juga macam yang lain-lain tu, dia ada dua method, satu dan juga dua. So dekat sini ada cash dan juga ada coins lah. So untuk nak dapatkan free ni RM4 ni, macam mana? Korang tekan je dekat ID ni. Dia akan automatic
masukkan kalau korang tekan Nisa punya link ni. Tapi seandainya kalau tak ada, korang tekan je dekat ID ni. Korang tekan kat situ. Okay guys, so tadi Nisa punya ni stuck sikit sebab Nisa guna pen. Dia tak boleh guna pen, kena guna tangan. Okay, so cara dia macam mana untuk korang nak dapatkan RM4 duit ni secara percuma. Korang tekan je dekat ID ni. Lepas tu korang masukkan kod yang Nisa dah letakkan dekat skrin ni untuk korang dapatkan RM4 secara percuma. Tapi kalau korang download menggunakan link yang Nisa dah letakkan dekat skrin ni, korang tak payah masukkan dah sebab dia akan automatic. Okay guys, so cara dia, okay, kita explore satu-satu kat bawah ni. Okay guys, so jom kita explore satu-satu bersama-sama. First kali kita pergi dekat button invite ni. Okay, dekat sini korang boleh invite friends lah untuk korang dapatkan extra cash dan extra coins. Korang tengoklah dekat sini rewards receive semua sebab Nisa tak ada lagi sekarang ni. So kepada sesiapa yang nak dapatkan RM4 cash tu, korang boleh masukkan kod yang Nisa letak kat skrin ni ataupun klik sahaja link yang Nisa dah letakkan dekat bawah. Okay, so sekejap lagi Nisa akan extend cara untuk withdraw macam mana. Tapi ni adalah cara untuk korang dapatkan coins dan ni lah korang dapatkan points dan juga yang ini. So yang ni kita namakan dia points lah. So points ni korang akan kumpulkan love points ni untuk korang dapatkan total coins dekat sini. So boleh tengoklah dekat sini berapa coins dan berapa points yang korang akan dapatkan. So ni setiap hari korang boleh buat lah. So cumulative activity ni adalah daripada start korang download games ni sampailah nanti-nanti. So korang boleh tengok lah apa yang korang boleh dapatkan. So macam tu lah. Okay, so okay, tu macam tu. Dan cara untuk withdraw, okay, before kita nak withdraw, kita kena main games dulu tau untuk dapatkan points. So yang tu, wah, okay. So kita tekan je tadi. So color merah. So apa yang kita patut buat adalah korang just jalan je ikut dia punya color lah. So lagi besar orang yang korang buat ni, lagi banyak points yang kita akan dapat. Okay, so keep clicking. Okay, cun. So settle satu level. Okay, so korang nanti boleh tengok kat sini. Tekan je get. Tapi sebelum tu korang kena tengok iklan dulu untuk nak dapatkan reward daripada level ni lah. Ataupun kalau tak nak tengok iklan, korang boleh tekan yang bawah tadi. Tapi yang bawah tadi, dia punya points ataupun dia punya reward lebih sikit lah daripada yang dekat atas. Okay guys, so after dah habis tengok iklan tadi, kita akan dapat 3 kunci. Lepas tu kita pilih lah box mana yang kita nak buka. So kalau kata nak lagi 3 kunci, korang boleh tonton iklan. Tapi dekat sini Nisa just tekan button skip lah, and then tekan get. So ni total yang kita dapat untuk level tersebut. Okay, so just macam tu sahaja cara untuk nak kumpul points daripada apps ni lah. So kalau korang boleh tengok kat sini, pas level apa semua. So nanti kita akan dapat lagi banyak coins daripada daily task. Okay, so macam mana nak withdraw? Okay, kita pergi dekat cash dulu. Korang tekan je dekat RM5 ni. So dekat sini korang boleh nampak kita boleh withdraw 40, RM110 sehinggalah RM170. Tapi untuk withdrawal yang cash ni, tak silap Nisa dia kena invite friends. Tapi untuk coins ni, yang ni tak ada limit untuk withdraw. Cuma tak silap Nisa ada minimum amount. Minimum dia kalau tak silap adalah berapa puluh sen not, kalau Nisa tak silap. Tapi kita boleh withdraw dekat touch and go. So just macam tu sahaja cara untuk kita nak dapatkan points dan macam mana untuk withdraw daripada apps Speedman ni.
So kalau korang berminat untuk cuba, korang boleh klik je link yang Nisa letakkan kat bawah ni, ataupun masukkan invitation code yang Nisa dah letakkan juga dekat screen untuk korang dapatkan RM4 cash secara percuma. So itu saja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.